JP JP nak buat kerja dekat Jalan Tuan Tahir, dia bagi tahu dia nak buat projek apa. Sama ada dia tahu kat situ ada TNB ke tak? Dia tak tahu. Okey, dia tak tahu Dia kan tak tahu. kiranya lepas tu. Kita check. Oh. Ada the next step. Siapa nak buat pengalihan ke ataupun nak buat protection ke apa, itu bergantung kepada unit. Bukannya korek dulu lah tapi tak tersentuh. Faham kan? Kat sini pula pemberitahuan tak ada, dah buat kerja. Okey, hari itu kita bersama dengan pihak MBIP turun ke kawasan untuk menyelesaikan masalah isu banjir dan kemudian terjumpalah pula satu masalah teknikal yang ini berkenaan dengan TNB, tapi akhirnya setelah perbincangan alhamdulillah semua selesai dan kerja akan berjalan seperti biasa.